kejatuhan dalam hidup ni mungkin boleh berlaku berkali-kali. Dia bukan soal macam kita dah pernah jatuh dulu, lepas tu kita jatuh lagi, kemudian kita nak kecewa. Dia tak macam tu. Kejatuhan dalam hidup ni memang boleh ada kemungkinan berlaku beberapa kali. So, tak ada masalah. Kalau kita jatuh 10 kali, kita bangkit 11 kali. Betul tak? Simple as that. Tak perlu kita rasa macam terlampau down, jatuh lagi, buat tak jadi lagi. Dah berjaya, dah meletup, tiba-tiba jatuh. Lepas tu, meletup balik, jatuh balik. Itu tak apa, tak ada masalah. Yang penting, kebangkitan tu. Yang penting kebangkitan daripada kejatuhan itu. Bukannya nombor berapa kali jatuh dan bangkit tu. Dia macam tu. So, jangan risau. Kalaulah kita rasa macam kali ni jatuh lagi, kali ni down lagi, kali ni gagal lagi. It's okay. Teruskan kebangkitan itu. Kita tak ada pilihan. Kalaulah kita nak rasa down, tak adalah kita nak nikmati kehidupan yang kita ada sebelum ni. Yang kita dah pernah capai sebelum ni. Lebih baik kita pilih jalan untuk terus bangkit. Kalaulah kita dah bangkit, setelah in the future berlaku lagi kejatuhan. Then, nak kena buat apa? Bangkit je lah. Itu je, simple.